Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya tak dapat untuk bersiaran pada hari ini kerana masuk on the way ke mahkamah tadi saya punya live kena suspend kerana hanya beberapa saat saya tengok telefon saya, ketika itu saya sedang memandu. Tapi apa pun, seperti mana yang kita dengar hari ini, keputusan yang telah dilakukan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Alice Look seolah-olah telah mempersendakan titah agung, titah yang telah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, sekaligus menyebabkan orang ramai melihat bahawa seorang hakim itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat, lebih arif daripada seorang Yang di-Pertuan Agong. Kerana Yang Arif Hakim telah menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh membuat keputusan bersendirian. Hakikatnya kita tengok keputusan tidak dilakukan secara bersendirian kerana lega hukuman itu telah diberikan. Cara lega hukuman itu diberikan adalah perkara yang berbeza. Jadi tak apalah, kalau mereka rasa, kalau kerajaan Madani rasa mereka begitu kuat, rakyat sayang, rakyat kasih kepada mereka, membiarkan keadaan ini berlaku. Jangan cakap Madani tidak ada kena-mengena. Jangan cakap Madani tak ada kena-mengena dalam keputusan ini. Royoklah Madani. Kita dah bersedia untuk tidak mengundi PH di dalam pilihan raya yang akan datang, dipermainkan dan digelak ketawakan keputusan hari ini. Contohnya Yeo Bee Yin, Wong Chen dan ramai lagi penyokong-penyokong dan pemimpin Pakatan Harapan mengejek, bergembira dengan kesengsaraan orang lain. Saya nak bagi tahu dekat kepimpinan UMNO ni, adakah kita masih lagi nak bersama dengan Pakatan Harapan? Adakah kamu begitu dayus nak cakap mungkin kita akan bekerjasama ataupun kita akan kaji balik? Mungkin kita akan kaji balik. Ini adalah kenyataan yang dayus. Sepatutnya kamu terus cakap kita akan kaji balik, kaji semula kerjasama dengan PH. Dan kita akan ada pilihan raya. Negeri Sarawak tu mungkin tak terlibat lah. Mantaklah nanti kalau GPS akan hancurkan DAP dekat Sarawak. Kita harap orang Kuching, orang Sibu semua menolak Pakatan Harapan, menolak DAP. Dia pun tak akan pakai logo GPS, jadi kita buang mereka. Dan pilihan raya Negeri Melaka nanti jangan pula kita nak bekerjasama dengan PH, kita bergerak solo. Jangan nak mengada-ngada nak cakap kita bergerak solo dengan pakai logo Barisan Nasional. Itu bukan bergerak solo. Kalau kamu bertanding 85 kursi je dalam PRU, kamu tidak bergerak solo, kamu bergerak bersama dengan PH. Jadi sudahlah bersandiwara. Saya tak nak dengar lagi korang berpura-pura nak bantai DAP, nak bantai Yeo Bee Yin. Kita sebenarnya nakkan satu keputusan, satu mesyuarat tergempar Ahli Majlis Kerja Tertinggi perlu dilakukan segera. Dan kalau tak, kamu kenalah dekat PAU nanti. Kat PAU nanti jangan terkejut kalau kena bu. Kalau presiden yang pertama dalam sejarah kita kena bu, saya tak tahu nak kata apalah. Tapi sebab kedegilan kamu juga, kamu degil. Saya ni Azrah Abu Hassan, saya beri nasihat bukan untuk diri saya. Saya tak dapat apa-apa pun. Saya bukan aim saya untuk dapat apa-apa pun. Tetapi sekarang ini nasihat saya adalah untuk parti, untuk kesinambungan, untuk masa depan parti, untuk masa depan orang Melayu, orang Malaysia. Apa nak jadi ni dengan rukun negara kita ni? Kita dah kata kesetiaan pada raja negara. Dengan hemat hakim ataupun dengan keizinan hakim baru boleh kita setia pada raja. Ini masalah yang berlaku. Kita akan sentiasa bersama dengan raja-raja Melayu kalau apa-apa keputusan hari ini. Dan kita tengok pun orang dah main sentimen perkauman dalam hal ini, kerana Yang Arif Hakim adalah Alice Look. Tak ada kena-mengena dengan Anthony Loke, tetapi dia adalah seorang Cina, berbangsa Cina. Dan saya tidak menghasut apa-apalah untuk memecah belahkan rakyat Malaysia, tetapi saya tidak boleh menghalang jika mereka menyalahkan bangsa seorang hakim yang berbangsa Cina. Itulah yang saya dengar. Saya cakap terus terang. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa pun biarlah mereka bermaharaja rela. Nanti bila datang pilihan raya ke-16, kita tengok siapa yang berkuasa. Rakyat ke abang non kita. Assalamualaikum.